saya, untuk saya dapat 11A ni, semestinya kenalah jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena buat solat hajat, solat tahajud, solat sunat taubat. Lagi satu, kita janganlah banyak buat perkara yang berdosa, macam melihat aurat ke, mencarut ke. Jadi perkara berdosa tu tak dapat bercampur dengan ilmu. Jadi kalau saya buat benda-benda tu, ilmu tak dapat masuk. Jadi saya kena tinggalkan. Seterusnya, saya banyak membantu rakan-rakan saya. Kalau saya nampak mereka macam terpinga-pinga ke, saya cuba untuk tolong mereka. Kalau mereka nak bantuan, saya terus tinggalkan apa yang saya buat, saya tolong mereka. Dan ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu semua. Saya sayang cikgu. Nama saya Muhammad Danish bin Nurdin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar Sekolah Menengah Agama Jawahir Ulum. Apa yang amalan yang saya buat untuk mendapatkan 11A, tak lain tak bukan ialah solat hajat, solat tahajud, rajin-rajin baca Al-Quran. Lepas tu saya amalkan surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman. Surah-surah tu dapat membantu saya untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, saya berbuat baik kepada ibu bapa saya, seperti mencium tangan mereka sebelum pergi ke sekolah, mengucapkan terima kasih kerana telah menghantar saya ke sekolah, memberikan banyak sokongan terhadap saya supaya saya dapat mengejar cita-cita saya. Terima kasih kepada ibu bapa dan tenaga pengajar Sekolah Menengah Agama Jawahir Ulum. Terima kasih. Saya sayang cikgu saya.